Di Kajang, Selangor, pada 23 Januari 1966, lahirlah Ruhaizah binti Umar, anak kepada Rabi'ah binti Ma'alam, seorang suri rumah, dan Umar bin Jawi, seorang peniaga. Membesar dalam keluarga yang besar, 8 orang adik-beradik, beliau belajar menghargai kasih sayang, ketekunan dan tanggungjawab sejak kecil. Hobi beliau menikmati alam sekitar dan cita-citanya sejak kecil adalah menjadi seorang guru. Makanan kegemarannya adalah makanan tradisional Melayu dan motonya yang membimbing sepanjang hidup, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Pada tahun 1973 hingga 1978, beliau menuntut di Sekolah Kebangsaan Sungai Ramal Luar Kajang, di mana bibit cinta terhadap ilmu mula bertunas. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran ke alam menengah di SMK Sultan Abdul Aziz Shah, Kajang, tahun 1979 hingga 1983. Menimba pengalaman dan membina asas untuk langkah yang lebih besar dalam hidup. Akhirnya pada tahun 1985, di Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim, beliau menjejakkan kaki sebagai bakal pendidik, bersedia menyalurkan ilmu dan bimbingan kepada generasi akan datang. Beliau berkahwin dengan Anwar bin Zainal, seorang pesara, pada 12 November 1994 di Kajang. Bersama-sama mereka membina sebuah keluarga yang hangat dengan kasih sayang dan pengorbanan. Dikurniakan 3 orang anak, Nurul Afiqah binti Anwar menimba ilmu di Universiti Malaya, kini seorang guru dan telah meniti kehidupan berumah tangga. Nurul Farihah binti Anwar, pelajar Universiti Utara Malaysia, kini bekerja di sebuah syarikat guaman, menyulam perjalanan hidup dengan tekun dan berdedikasi. Manakala anak ketiganya, Nurul Farishah Ikhwani binti Anwar dari UiTM, sedang menjalani latihan internship di Rawang, menyiapkan diri untuk melangkah ke masa depan yang cerah. Beliau memulakan langkah hikmatnya di Sekolah Kebangsaan Kampung Raja Uda, Pelabuhan Kelang dari 1988 hingga 1994, di mana benih ilmu mula ditanam dan kasih sayang ditabur kepada murid-murid. Seterusnya, beliau menyambung bakti di Sekolah Kebangsaan Serendah dari 1995 hingga 2015, membimbing anak-anak bangsa dengan penuh dedikasi, menyamai harapan dan membentuk generasi yang berilmu.
Dan akhirnya, di Sekolah Kebangsaan Sungai Choh dari 2016 hingga kini, beliau melangkah dengan pengalaman dan penghayatan yang mendalam, meninggalkan jejak yang tidak ternilai. Saya mengambil kesempatan ini dengan rendah hati mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Rohaizah binti Umar atas persaraan beliau cukup 60 tahun dalam perkhidmatan awam sebagai guru dan berakhir di Sekolah Kebangsaan Sungai Choh. Ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Puan Rohaizah atas segala jasa bakti beliau, jasa mulia yang telah dicurahkan dalam mendidik anak-anak murid di SK Sungai Choh, dan juga memohon maaf seandainya ada tutur kata yang kurang cermat, tingkah laku, juga perkara yang telah dilakukan mungkin menyinggung perasaan cikgu. Semoga segala amal bakti cikgu ini dapat diterima oleh Allah SWT sebagai satu ibadah dan mudah-mudahan mendapat imbalan balasan syurga oleh Allah SWT. Selamat bersara Cikgu Rohaizah. Sempena persaraan ini, saya mendoakan agar Cikgu Rohaizah sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, ketenangan jiwa dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta dan dipenuhi dengan perkara-perkara yang menggembirakan Cikgu Rohaizah nanti. Terima kasih Cikgu di atas segala jasa dan kebaikan yang telah Cikgu curahkan bersama kami dan juga anak-anak didik di SK Sungai Choh ni. Mudah-mudahan segala ilmu serta tunjuk ajar Cikgu akan kami pegang sebagai pedoman hidup. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Cikgu. Maafkan saya daripada hujung rambut hingga hujung kaki, dan juga saya mendoakan semoga Cikgu berada dalam keadaan sihat, tenang dan bahagia bersama keluarga selepas bersara daripada arena pendidikan ni. Saya selama mana saya mengenali Puan Rohaizah, saya melihat Cikgu Rohaizah sangat baik hati, ringan tulang dan sentiasa memberikan senyuman kepada sahabat-sahabat di Sekolah Kebangsaan Sungai Choh. Saya ingin memohon jutaan kemaafan sekiranya ada di pihak saya melakukan kesilapan, kekurangan bersama dengan Cikgu Rohaizah. Selamat bersara kepada Cikgu Rohaizah, dan saya mendoakan Cikgu Rohaizah selepas bersara ini diberikan kesihatan, kekuatan dan diberikan kebahagiaan bersama keluarga. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat bersara untuk Cikgu Rohaizah yang kami sayangi. Untuk Kak Zah, bersara bukanlah noktah, tapi titik mula untuk kebahagiaan baru. Setiap penat lelahmu menjadi sejarah yang kami hargai selamanya. Selamat tinggal dunia kerja, selamat datang untuk kehidupan yang rehat dan tenang. Kak Zah, pergilah dengan senyuman, tinggallah kami dengan kenangan. InsyaAllah, kami juga akan menyusul suatu hari nanti. Kepada Cikgu Rohaizah, selamat bersara saya ucapkan. Semoga selalu sihat-sihat sahaja dan semoga berjumpa lagi di lain masa. Beliau juga berkhidmat sebagai pemeriksa kertas sain UPSR di bawah Lembaga Peperiksaan Malaysia dari 1998 hingga 2019. Sepanjang kerjayanya, beliau dianugerahi Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada 2001, 2008 dan 2014 dan menunaikan ibadah haji pada 2018, menutup satu babak hidup dengan penuh kesyukuran. Selamat bersara Cikgu Rohaizah. Jasa dan bakti dikenang semoga menjadi pahala berpanjangan. Jutaan terima kasih saya ucapkan kerana mengajar anak-anak saya daripada yang sulung hingga yang bongsu. Semoga Cikgu Rohaizah berbahagia selalu. Selamat bersara. Selamat bersara Kak Rohaizah. Liza doakan akak sentiasa sihat dan gembira bersama keluarga tercinta.
Maafkan jika ada sebarang kesalahan sepanjang kita bersahabat di SK Sungai Choh. Selamat bersara Kak Ruhaiza. Selamat bersara diucapkan buat Kak Zah. Terima kasih atas segala tunjuk ajar, nasihat dan segala kebaikan yang Kak Zah berikan sepanjang kita bekerja bersama-sama. Saya juga mohon maaf jika ada salah silap saya selama ini dan halalkan makan minum saya. Saya doakan semoga Kak Zah sentiasa sihat, bahagia selalu bersama keluarga tersayang. Jangan lupakan saya tau. Terima kasih untuk segala kasih sayang Kak Zah. Pergi pagi membawa cerita, pulang petang penuh makna. Cikgu Ruhaiza bersara bukan berpisah. Jasa dan kenangan tetap bersama. Selamat bersara Cikgu Ruhaiza. Selamat bersara dan selamat berehat Kak Ruhaiza. Selamat bersara 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 Cikgu Ruhaiza dari The Kantin. Selamat bersara Kak Ruhaiza. Selamat bersara Cikgu Ruhaiza. Dari lantikan pertama pada 1 Oktober 1989 hingga persaraan pada 23 Januari 2026, setiap langkah penuh dedikasi, setiap usaha menjadi inspirasi dan setiap senyuman menyinari generasi yang dibimbing. Kini tiba saat perpisahan, hati kami berat meninggalkan cikgu. Namun kenangan dan ilmu yang ditinggalkan akan terus terpahat di sanubari. Kami ucapkan terima kasih cikgu untuk kesabaran, bimbingan dan kasih sayang yang tidak ternilai. Bunga melati mewangi di taman, burung berkicau di pagi hari. Ilmu harum sepanjang zaman, kasih dan budi di sanubari. Terima kasih cikgu.